Welcome back dengan episod Penakut Reaction. Dan kali ni kita buat edisi Metalhead. Ingat Metalhead takut hantu. Mana boleh Metalhead takut hantu? Mungkin akulah takut hantu kan. Tapi come on, this is bulan Ramadan, so semua syaitan dah diikat. So jom kita layan video hantu kan. So guys, don't forget, kalau anda peminat metal atau any content yang keluar dari channel aku guys, don't forget to like, share, comment, request, also hit the notification bell untuk video terbaru daripada aku guys. Don't forget to subscribe. Alright, dah lama aku tinggalkan series Penakut reaction ni, so aku nak teruskan ni sebab anak murid aku cakap, "Sir, bila lagi nak buat Penakut reaction ni? Kita dah lama tak tengok video, Sir." Okay, so kali ni aku buat lah untuk anak murid. So dan juga mana-mana peminat-peminat hantu kat luar sana, paranormal di luar sana, jom kita layan video iaitu daripada POV True Horror Story. Aku suka POV True Horror Story sebab kebanyakannya video-video dia banyak joke, mengejut-kejut kan. So mungkin lah kalau aku mencarut ke apa, minta maaf guys. Malam tak apa, dah buka puasa kan, jadi tak apalah. Okay, so guys, jom kali ni kita nak tengok episod daripada POV True Horror Story dengan episod dia iaitu Passenger, penumpang. Tak tahu penumpang apa penumpang kan. Okay, jom lah kita tengok kan. Aku pakai headphone so boleh terdengar kan. Okay, let's do this. Harap tak adalah benda yang mengejutkan kan. Okay. Aduh. Driver van Allah. Ruben nak berehat lah. Penat dah jalan tu hari. Ngantuk lah. Weh. Apa kau nak? Belah. Alah, orang nak tanya, tak tahu takut orang tu sesat jalan ke apa kan. Apa lagi? Asal? Asal pak sini? Aku main nampak kat sini apa? Pak sini bro. Paling keras. Apa yang keras? Aku main pasal lah. Kau belah lah. Kau nak tidur ni. Belah. Dah. Boleh pula ada orang datang tolong beritahu kan. Ajar tu kan. Bagus juga ada orang tolong ingat kan. Alah, tempat luas kot, banyak. Depan tu ada parking, sebelah situ ada parking. Takkan dah tu kot sailang tempat tu. Tak ada pula. Apa lagi? Sudah. Aku pantang betul kalau ketuk malam-malam, ketuk tak. Betul tak ada kan. Nigar kot. Sambung balik tidur. Ui, ajar 2 kali bang. Belah apa? Kita kena stay situ. Oh, Siapa ketuk je? azan lah. Bunyi apa Azan tu? lah. Asal macam ada orang ngaji? Aku dengar orang ngaji. Banyak pula bas kat situ. Memang tempat perhentian bas kot. Lantak lah. Cuba. Memanglah kalau drive seorang memang gini lah. Tidur besar. Kuat kau bernafas nak tidur. Tidur balik. Pasal makin kuat lagi. Kacau lah. Kat mana-mana pula. Kat mana ni? Sudah masuk ke dunia sana apa. Weh, kat mana weh?
Tempat mana Tadi ni? dia dekat parking ni ke bas tadi? Hijau lah. Takut lah aku. Metal pun boleh takut. Kena keras. Sudah. Aduh, kereta dah boleh start. Aduh, sangkut lah. Asal tak boleh pula? Guys, kalau nak jalan jauh, pastikan bateri mencukupi ya. Wow, dia duduk kat depan pula, kejut aku. Pala tu. Aduh, kat depan macam tu pula. Wih, seram weh. Stay. Lagi. Silap, stay pula. Aduh, pandang pula. Oi, belum lama weh. Start engine. Cepatlah! Asal kau ni! Oh, sudah. Sudah hilang. Mana dia pergi? Aduh, takkan kau tak suspend? Aduh, datang balik. Aduh. Kau bawa van kan? Aduh, dah lah seat banyak dalam van. Tak payah pandang belakang. Stay depan. Fokus kat depan. Alamak, dekat belakang terkejut aku. Alah, tangilah bawa nak orang bersuluh. Dia masuk dalam. Gila kau. Apa ni? Dekat. Bapak tinggi weh. Stay kau gerai kau. Kau jangan kata kau nak suluh dia pula kan. Bila dekat je. Kau bayang perasaan dia dekat tu tau. Dekat rasa macam dekat. Terbaik tu. Dekat mana? Kejut aku. Daripada seorang, 3 orang pula kan. Kau nak bawa satu band ke apa ni? Aduh, makin ramai tu. Pada keluar ke pada kereta tu? Tak nak aku takut. Tak, masalahnya dia kat mana? Tadi kan dekat parking ni highway kan. Dia dekat mana? Kat kubur dekat China lah. Dekat China tu. Kubur sia ni. Alamak. Tengok kat tu situ. Baik, belum apa. Aku ajar dulu kat situ lah. Kau nak lari mana? Dalam situasi macam ni aku tahu lah. Jantung. Asal kau tak lari? Bodoh, terkejut aku. Dui, kurang hajar betul lah. Apa, mati ke? Agak mati kan, terkejut. Benda. Banyak! Banyak! Alright guys, that's my reaction untuk Passenger. Okay, so guys, kalau korang jenis yang suka drive malam-malam tu, kalau ada masa tu, kalau boleh lah berteman lah. Kalau anda katakanlah seorang pun kan, drive kan,
mungkin jalan jauh tu banyak-banyaklah baca sikit kan. Aku pun pernah juga drive jauh-jauh kan. Mungkin terkejut juga kan. Terkejut tu satu dah. Satu lagi lebih beringat lah tentang bila kadang-kadang ada orang tegur tu kata ada tempat keran ni kita banyak membaca baca surah pasal ayat Al-Quran ke apa ke. Okay guys, alright guys, that's my reaction untuk Passenger daripada POV True Horror Story. Guys, what do you guys think about it? Seram tak seram? Aku memang seram lah, terkejut tadi kan. So mana boleh mental head terkejut kan. Orang pada kantor kan. Okay, biasalah kan, kita sebagai manusia lumrah lah, okay, untuk takut benda gitu kan. Tapi jangan option cover kan. Nothing lah. Okay guys, I will see you guys episode of Penakut Reaction. Guys, support lah series aku ni. Mudah dah masuk season, aku rasa 3 dah kot. Banyak lah episod aku buat keluarkan. So tengoklah episod-episod sebelum ni. Support lah. Okay, support juga untuk series Malaysia Metalhead juga. Dan juga support juga mana-mana video yang keluar ke channel aku guys. Okay, I will see you guys in episode of Penakut Reactions. Jadi anda diselubungi misteri. Jangan lupa selamat bersahur.